Diana Rafa dan Zamarul Hisham berbuka puasa di Kafe Alam Bistro yang terletak di Seksyen 13 Shah Alam. Zamarul memilih makan ikan bawal bakar kerana mengikut nasihat doktor perlu makan eat clean untuk menjaga kesihatannya. Selain itu, mereka juga makan roti nan Pakistan. Kita sampai ke Alam Seksyen 13. Hari ni feeling nak berbuka di luar dekat Alam. Semalam bungkus ikan bakar. Hari ni datang kedai dia. Ni dia restoran Alam Seksyen 13. Assalamualaikum. Okey. Abang kejap lagi sampai. Ni tom yum dia. Dah siap dah. Daging merah. Ikan siakap 3 rasa. Udang. Ni favourite Kaden. Dan lagi sampai. Papa ni pantang. Pantang ya. Pantang nampak. Pantang nampak ikan. Bawa dia hari ni macam lah. Dia menyambut nama Islam tu ni. Dia buat. Jangan semua dah buka. Tadi nak siap bawa fish tu. Pasang aircon, kabut, sini tu akan punang lebih. Ni baru nak berbuka. Tapi ni lah makanan saya. Nampak? Sampai ya. Ikan bakar. Ada lagi dan sesuatu. InsyaAllah. Seksyen 13. Kenapa Bapa suka sangat ikan dia? Ikan satu. Ini bakar cantik. Ha? Bakar dia cantik. Oh, bakar. Lepas tu, bagus sekali dengan sambal. Sambal ni, sambal belacan campur dengan sambal creamy. Tahu dengan kecap, gaulkan, pegang limau. Memang saya tak pernah, awak tak pernah jumpa tempat lain. Sebab dia datang 3 benda kan. So kita yang kena blend dia sendiri. Dia macam ni lah, macam ni kan. Tahu, kecap. Lepas tu, pegang limau. Itu yang jahat. Maksudnya makan kering, tak payah makan kuah lain. Ini apa ni, bro? Ini roti nan Pakistan. Roti sambal. Menu baru. Menu baru. Ya, Mama dah rasa sedap gila yang daging So, kima dia. So roti nan tu cincang dengan sambal Yes. Bila sambal ini daging kima. Daging? Daging kima. Daging cincang, daging cincang. Sedap ya rasa dah. Yang tadi tu ada, kat dalam menu pun ada yang chicken karahi. Oh, chicken karahi habis dah. Dah, ni ada ni banyak lagi. Chicken curry. Karahi. Cepat korang ni baru buka 4 hari kan. Alam baru start balik 4 hari bulan puasa ni. Diorang ni bulan puasa dia meniaga ada. Diorang kalau boleh tak nak buka. Tapi agaknya ramai agaknya permintaan suruh buka kan. Suruh buka juga. So baru start 4 hari ni. Sini relax tak ramai orang. So korang tak payah pening. Betul. Tengok.